macam mafia. Pemandu diserang, kereta remuk dikerjakan geng bertopeng ketika diparking. Seorang pemandu kereta berdepan detik cemas apabila diserang oleh sekumpulan individu tidak dikenali di kawasan parking di Johor Jaya, Johor pada Isnin lalu. Menerusi CCTV itulah di media sosial sejak Jumaat, kejadian berlaku ketika mangsa baru sahaja meletakkan keretanya di kotak parking. Beberapa minit kemudian, kelihatan dua kenderaan menghampiri kereta mangsa dengan beberapa individu bertopeng muka dan memegang kayu. Mereka juga bertindak agresif dan terus memukul kereta terbabit menggunakan kayu beberapa kali. Pada masa yang sama, dua individu lain dari sebuah lagi kereta turut serta dalam pergaduhan itu. Kira-kira 10 individu terbabit kemudiannya menjerit dan berlalu pergi. Mangsa juga dilihat keluar dari kereta dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, lokasi dan punca kejadian masih tidak dapat dipastikan lagi. Setakat ini, belum ada kenyataan dikeluarkan pihak berkuasa berhubung kejadian. Video itu sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan orang ramai. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Seri Alam, Asisten Komisioner Muhammad Suhaimi Ishak mengesahkan mengenai kejadian tersebut yang berlaku di Johor Jaya baru-baru ini. Dalam satu kenyataan pada Jumaat, beliau memaklumkan seramai 8 suspek berusia 19 hingga 37 tahun telah ditahan dan dikenakan reman. Katanya 2 suspek ditahan pada Selasa lalu manakala 6 lagi pada Khamis. Kesemua 8 suspek kini ditahan reman sehingga Ahad. Kes disiasat mengikut Seksyen 324, 148 dan 427 Kanun Kesiasaan. Tuduhan itu masing-masing melibatkan kesalahan menyebabkan kecederaan secara sengaja dengan cara atau senjata berbahaya, merusuh dengan senjata dan melakukan khianat yang mengakibatkan kerugian. Difahamkan, mangsa berusia 32 tahun mengalami kecederaan di muka dan pergelangan tangan dalam kejadian terbabit yang dilakukan berpunca akibat perselisihan faham.